Dah beberapa hari dah hujan, dan kebelakangan ni dalam 2-3 hari ni memang hujan berterusan. Pagi hujan, tengah hari hujan, dan pakej tadi dengan angin kuat, angin kencang. Ni masih lagi hujan. Nanti esok kita tengoklah bumbung ni selepas 2 minggu ada lagi tak kebocoran. Okey, kita tunggu esok. Okay, sebenarnya saya dah surrender dengan rumah saya ni, bocor ni. Saya dah buat macam-macam, tapi buat sendirilah. Sebelum ni okey. Saya dah tampal atas ni penuh ni, tampal. Yang ni pun penuh. Belah sini. Dan saya dah buat macam-macam lah. Saya dah coating kat atas, saya dah tampal juga. Dan saya check juga tampalan saya dekat atas ni memang solid. Dia tak rosak pun. Tapi bila saya panggil waterproofing punya orang tu, dia beritahu kemungkinan dia tak datang daripada situ pun, dia datang daripada sini lah. Kat sini ada coating yang dah terkopik kan, belah-belah sini. Jadi saya pun bagi pada specialist lah untuk buat. Sebab saya dah buat macam-macam. Saya fikir kalau saya buat lagi takut kos yang lebih tinggi. Kat sini pun ada bocor sikit sini. Ok, jom tengok apa yang dia buat. Ok, dia tak siap lagi. Tapi saya nak tengok dia punya progress. Ok, ada 3 solution yang biasa orang buat dekat ni. Dekat apa ni, waterproofing ni. Yang pertama adalah kita PU injection. Kita inject lah dekat bawah ni. Yang kedua kita buat apa tu, waterproofing biasa, coating. Yang ketiga kita pakai membrane. Yang ni dia guna solution membrane lah. Dia sapu primer dulu dekat sini. Kan dia sapu primer. Kemudian nanti hari ni dia akan bakar membrane tu dekat atas ni. Hopefully tak ada dah bocor lagi. Okay. Yang tampal atas tu saya random je. Dia tak bocor pun. Saya random je. Nampak macam-macam pelik-pelik sikit saya tampal. Tapi sebenarnya saya dah tampal penuh kat sini. Pakai tu, pakai warna orange tu kan. Tu tahan tu. Saya dah tampal penuh dekat sini. Sekali dengan dinding. Kat sini pun sama, sekali dengan atas ni. Tapi masih lagi ada. Jadi kemungkinan dia ada dekat sini. Nampak ni, tukar-tukar lama buat ni. Ok, kita tengok hasil dia nanti lepas dia siap. Saya rasa dia pakai ni jenama ni 20 kilo untuk buat primer, sapuan primer tu. Sebab ni dia ada kat sini. The next day. Ok, alhamdulillah, tukar dah selesai buat. Ok, dia membrane ni dia tampal penuh semua tempat ni. Nampak ni, dia macam kapet lah. Dekat, kalau perasan dekat taman permainan tu kan, kita ada bawah longsor tu ada lebih kurang macam tu. Dan dia pakai tong gas dan dia panaskan membrane ni untuk dilekatkan lah. Nampak tu. Kat sini dekat ruang-ruang gap ni dia tampal juga. Okay. Tampal penuh. Habis tutup. Dan tepi-tepi ni pun sama juga. Nanti saya akan bersihkan bahagian bawah yang ada bekas air tu. Dan kita tengok mungkin dalam seminggu 2 ni ada air turun ke tak. Sebab masih lagi ada air yang terperangkap dalam slab ni. Kita nak biar dulu air tu turun habis. Dan kita tengok keberkesanan benda ni. Nanti saya akan review, ok? Terima kasih. Ok, saya bersihkan ni dulu. Saya punya benda berkarat dah. Kita bersihkan ni dulu. Ok, air ni masih ada lagi sikit sebab slab ni dia merangkak air. Ni masih tak turun habis lagi. Jadi kita nak tunggu dalam seminggu 2 untuk air tu benar-benar turun. Dan kita boleh tengok sama ada tampalan dekat atas tu benar-benar berkesan atau tidak. Kita ratakan. Ok, ni ada satu lagi ni. Ni apa yang degil ni. Buat macam-macam pun masih lagi bocor dekat belah sini. Dan dia dah masuk dalam bilik dah. Dekat bahagian bilik tu dah basah. Kita akan kelikan ni. Kita
kita akan tengok bila hujan dan seminggu 2 lagi kita akan tengok ada air ke tak keluar dari sini. Kat bahagian aircon ni lah. Kerana bila hujan ni pening kepala sebenarnya, jadi kita panggil specialist terus untuk buat. InsyaAllah dalam tahan. Ok, saya dah buang dah dia punya tu, tumpukan-tumpukan air yang keras tu kat situ. Dan juga dekat sini. Nanti lepas seminggu 2 lagi, dan kalau ada hujan juga, kita akan tengok dia kering ke tak. Sekarang tak boleh sebab masih lagi ada air yang terperangkap dekat snap. 2 weeks later. Okay, dah berapa hari dah hujan, dan kebelakangan ni dalam 2-3 hari ni memang hujan berterusan. Pagi hujan, tengah hari hujan, dan pakej tadi dengan angin kuat, angin kencang. Ni masih lagi hujan. Nanti esok kita tengoklah bumbung ni selepas 2 minggu ada lagi tak kebocoran. Ok, kita tunggu esok. Ok, kat luar ni masih lagi hujan daripada semalam. Ni dah pagi dah, masih lagi ada, masih lagi hujan berterusan. Saya nak check dekat atas ni. Ok, nampak macam ada kan kesan, tapi sebenarnya ni bukan kesan air turun yang baru. Ni adalah kesan yang lama. So bila saya pegang atas ni kering. Dia tak ada air. Basah lembab pun tak ada, memang kering. Alhamdulillah. Kita tengok belah sana pula. Ok, belah sini pun sama. Ok, bekas ni bukan bekas yang baru, ni bekas yang lama. Bawah ni memang betul-betul kering, tak ada langsung air. Memang tak ada air langsung. Belah sini pun sama juga, memang kering, tak ada air. So kalau sudah ni, kalau hujan ada air melintik dengan jelas kat sini. Tapi ni tak ada, ni semua bekas-bekas lama. Tapi ni bawah ni memang kering, tak ada masalah. Tengok belah sana pula. Ok, alhamdulillah ni pun sama. Ini adalah bekas air yang lama. Sebab bawah ni memang kering, tak ada air langsung. Lembab pun tak ada. Alhamdulillah, selesai setelah hujan. Bahkan ni hujan berterusan dah berhari-hari dah, tak ada kebocoran dah. Ok, semoga manfaat. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Hujan ni